kita nak membina kehidupan kita. Okay. Kita target 24 bulan tuan-puan akan dapat 1000 frontline. Itu yang G100 sediakan, tuan-puan. Tapi perjalanan kita tak sama, tuan-puan. Setiap kita bermula di titik permulaan yang berbeza. Tuan-puan jangan rasa inferior tengok ada kawan yang laju baru start 6 bulan, 4 bulan FMD, 6 bulan FMD. Dia tu dah berniaga lama dah. Ini bukan bisnes pertama dia buat. Kita inilah bisnes pertama yang kita pernah buat. Dia dah biasa buat konten. Kita media sosial pun tak ada dulu. Jadi jangan berlumba dengan sesiapa, tuan-puan. Ambil pace masing-masing. Kita nak bina kehidupan kita masing-masing. Akhir sekali, tuan-puan, semua kita akan kaya kalau kita semua, saya berdasarkan pengalaman yang saya dah tengok ramai dealer yang tak laju, akhir sekali kaya sebab dia dua perkara saja dia buat. Satu, dia buat bisnes public good, tak berhenti. Dia ada pace dia dan dia buat tak berhenti. Kaya juga, tuan-puan. Sebab bisnes public good ni accumulated, terkumpul, tuan-puan. Tuan-puan ada 100 customer, jaga customer tu betul-betul 100. 100 tu takkan hilang. Sebulan tambah lagi, katalah setiap bulan adalah 5 customer baru, 5 customer. It's okay. Bertambah, maksudnya ada growth. Yang ada tu still. Persoalan tuan-puan berjaya tu, bila tuan-puan berjaya hanyalah persoalan masa saja. Sebab bisnes ni adalah accumulated. Okay? Satu, buat jangan berhenti. Yang kedua, jangan sesekali langgar golden rules. Hari ni tuan-puan akan belajar golden rules nanti. Jangan sesekali langgar golden rules. Yang menjatuhkan bisnes kita bukan orang lain, tuan-puan. Diri kita sendiri. Tak ada orang boleh sabotage bisnes kita selain daripada diri kita sendiri. Langgar golden rules. Okay. Ada dealer public gold yang terbaru leaders dah cheat dah kena terminate dekat public gold yang terbaru Sebab apa? Dia manipulate saja. Dia curi data customer, dia pergi register data customer tu, downline dia punya pergi register jadi frontline dia. Dia curi daripada temporary account. Jangan buat benda-benda ni tuan-puan. Jangan buat benda-benda yang mengarut macam ni. Nak buat apa-apa yang tuan-puan rasa benda baru, hari ni kita akan ajar dalam golden rules. Never do anything new before checking with your upline mentor. Jangan buat sesuatu benda yang baru yang tuan-puan tak sure, tak pernah diajar pun. Check dulu dengan upline mentor, tuan-puan. Boleh ke tak boleh buat. Okay. Tuan-puan, semua kita akan kaya dan berjaya dengan public goal dengan syarat buat jangan berhenti. Yang kedua, jangan sesekali langgar golden rules. Hari ni tuan-puan belajar apa itu golden rules. Golden rules adalah dosa besar pantang larang dalam bisnes. Senang cerita. Dosa besar dan pantang larang dalam bisnes. So hari ni tuan-puan belajar Okey.